Tahu tak, currently visa umrah dengan visa pelancong hampir sama saja benefit dia. Sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan perbezaan visa umrah, visa pelancong. Antara yang paling kritikal lah orang nak ambil visa umrah ni adalah yang pertama, kalau dia warga negara asing, maksudnya bukan negara Malaysia lah. Jadi nak buat visa umrah, nak buat visa pelancong, negara dia tak ada. Contoh Indonesia, Bangladesh, Pakistan ataupun mana-mana yang duduk di Malaysia yang nak pergi umrah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, antara orang yang nak ambil visa umrah ni adalah disebabkan ni, macam Tuan Mat bagi tahu, visa umrah bila sakit masuk hospital kerajaan, diorang semua free bila apa-apa berlaku. Ya, sebelum ni berkenaan dengan hospital. Dan yang kedua, berkenaan dengan dialisis. Ada orang yang kena dialisis, jadi dia nak pergi hospital kerajaan, dia nak buat dialisis dengan kos-kos yang tak ada kos ataupun kos terlalu rendah. Tapi untuk pengetahuan, currently buat masa ni hampir sama saja visa umrah ataupun visa turis. Visa umrah pun boleh pergi hospital kerajaan dan dikenakan bayaran. Bahkan kadang-kadang sekarang ni untuk dialisis, contohnya dia akan check tau, kategori yang keberapa nak kena dialisis ni. Kalau kata yang macam tak serius sangat, dia akan beritahu pergi hospital swasta. Ini saya cakap berdasarkan pengalaman jemaah kenalan saya yang dah kena. Bukan semua, tapi dia akan check kategori. Kalau tak lulus, tak terlalu emergency, dia akan suruh pergi ke hospital swasta. Jadi kalau kita tengok balik, dah hampir sama dan hampir lebih kurang. Tapi visa pelancong harga dia sedikit lebih rendah dan lebih fleksibel. Jadi kalau tanya saya, buat masa ni saya prefer visa pelancong. Dan jemaah-jemaah kami semua buat visa pelancong, disebabkan ada aturan nak kena biometrik, nak kena itu ini dan sebagainya, BRN nak kena bookingan dan sebagainya. Jadi saya memilih ni peribadi, saya memilih untuk guna visa pelancong buat masa ni melebihi visa umrah. Apa kata anda? Cuba letak dekat ruang komen. Ini pandangan peribadi saya. Kalau ke depan ada penambah baruan, ada apa-apa update yang terkini, kita akan maklum. Mungkin kita akan berubah balik ke visa umrah. Wallahualam.